Assalamualaikum guys. So kali ni kita akan unboxing barang P22 daripada aku order. Ni batch pertama aku order ni. So kita akan unboxing terlebih dahulu apa yang aku order dekat P22. So aku order awal bulan 7 sampai akhir bulan 7. Maksudnya lebih kurang 2-3 minggu ke baru sampai sebulan lebih kurang. So tak payah cakap panjang, kita akan buka dulu. Kita unboxing dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang aku order kita tengok. Dan kita pastikan tak ada barang tercicir ataupun hilang lah. Sebabnya ramai yang bagi tahu ada barang hilang, ada barang tercicir. Macam-macam kita tengok itu tu. First, barang apa ni aku tak tahu, kita buka dulu. Kita tengok. Okey, baju yang aku nantikan. Baju. Ini aku ni fanatik dengan club. Oh, memang cantik lah weh, sedap weh kain dia. Kalau boleh tengok kat baju Liverpool. Okay, next. Alah, ini tak kecil punya ni. Apa ni? Untuk budak-budak boleh lah. Aku rasa silap beli ni. Nak bagi siapa lah baju ni. Alah, aku salah baca. Ni budak-budak kecil punya. Nak bagi siapa kan baju ni? Mana muat ni baju Goku ni? Alah, dah kita orang tengok Goku cantik, tapi kain dia macam jersey sikit. Kain jersey belakang 10 Goku. Harga semua ni tak sampai RM20. Yang ni apa benda pula jap. Sebelum tu kita cari yang baju. Sebab aku ada 3 baju, 3 helai baju. Ni baju apa ni? Ini pun peminat F1. Mesti pun suka. Ya, baju. Wow, kain dia memang sedap lah kain dia. Walaupun murah. Berapa RM9 nanti aku tunjuk guide screen. Memang sedap kain dia ni. Kain jersey. Okay lah. Kau boleh tengok. Ada Petronas, Mercedes. Next. Okay, bahagian baju dah. Ni apa ni? Aku rasa aku beli jam ni. Jam, ya betul, jam. Harga dia aku dapat offer tau, 30 lebih lah. Tapi aku tengok balik harga dia 100 lebih. Kita tengok dulu apa jam ni, macam mana bentuk dia. 100 lebih. Kalau tengok balik kat pintu door, dia dah naikkan balik harga asal. Ada instruction, ada tali, ada kabel casan. Kita buka. Dia bagi free tali besi. Tali buka kena cas dulu kot. Sekejap. Kita tengok. Saya buka. Okey, dah buka dah. Hello. Okay lah, not bad lah dia punya ni. Oh, kena buka bahasa Cina lah weh. Tapi besar lah, bagi aku besar lah dia punya display dia ni. Sekejap aku dah setting bahasa Cina ni. Macam mana nak buka ni, nak setting ni. Tahu aku bahasa Cina ni. Nanti aku tolak tepi dulu. Next. Ada berapa dah?
Kita asingkan dulu. Jadi sekarang ni 1 jam tadi 2 3 4. Okay, next. Ni apa benda pula ni? Oh, ini ni dekat Malaysia tak ada ni. Ni confirm jealous lah ni, siapa yang nak ni. Ini ni ni pada McDonald orang. Ni tampal stiker ni. Tampal stiker. Iaitu Gundam besi McDonald. Tengok Gundam, nampak Gundam McDonald punya, dia punya ni lah, edisi limited, special edition McDonald. Nanti kita pasang stiker dia. Dia macam stiker je lah. Okay, tepi. Next. Okay, pasu dah sampai dah, pasu aku. Pasu ni pasu bunga. Kalau mak dah ni lah, dah kau boleh tengok. Dah ni lah. Apa ni? Dah tak cukup je ni tali dia ni. 1 2. Okay, cukup. Tali cukup. Penutup je dah tak ada ni. Penutup tak ada memang tak penutup Okay lah, baikkan. Pasu nanti kotak air. Dekat sini nanti kotak air. Bawah ni ada air. Lepas tu kau ikat tali dekat bawah ni, bawah pasu ni. Nanti kotak tanah tak biji benih. Nanti pokok tumbuh lah. Tak payah kalau nak siram, macam hidroponik lah style dia. Okay, next. Macam berat ni, apa benda Aku tak tahu benda. Apa yang aku lupa? Oh, minyak wangi, perfume. Kita cuba bau yang ni tu. Perfume apa bau dia? Ya, sekali dengan set. 3 set. Oh, sedap juga bau dia. Macam mana nak bau? Sedap. Bau macam bau macam dia nama mahal lah. Memang best lah bau dia ni. So aku boleh tambah koleksi aku, minyak wangi aku. Dia bau macam bunga floral sikit. Bau bunga. Next. Apa nak ni tulis? Silver apa benda tu. Next, dia ada 3 ni, warna biru ni. Aku pun tak faham bahasa Cina. Ini lebih kurang macam bau jantan sikit. Bau untuk lelaki sesuai ni. Bau keras sikit. Keras sikit tapi sedap lah. Not bad lah. Aku, walaupun aku tak suka sangat bau keras ni. Okay, next. Yang terakhir. Kotak yang terakhir. Terbaik lah. Dia punya botol matte gila weh. Gila lawa. Macam mahal lah. Wangi dia. Bau dia sumpah wangi. Okay lah, tu je lah aku punya unboxing barang daripada Pinduoduo. Pinduoduo. Itu saja aku punya unboxing Pinduoduo. Aku ada order lagi tau, best. Ini ada barang 1 2 3 4 5 6 7. So 7. Aku ada lagi 10 barang lagi on the way ke Malaysia. Nanti kita nantikan video akan datang. Assalamualaikum.